hari kedua. Hari ni nak kena pergi hantar basikal dengan kasut. Tengok ada anjing pula sini. Tapi aku nak beritahu ni, hampa tengok ni, angin kuat weh sebenarnya. So petang semalam aku kayuh basikal daripada hotel ni pergi ke MIEC tu. Angin kuat ni. Pagi ni rasa senang kat lutut paha ni sebab kayuh. Tak apa sebab aku masuk game tu semalam kot. Yang kena kayuh macam gila tu. Ada anjing putih tau. Kata ada anjing. So guys, hari ni pagi relax sikit. Rasa nak kayuh tapi tengok macam mana. Sebab aku nak tujuan aku nak kayuh adalah aku nak test basikal sebab aku sebab aku buat sikit servicing sendiri kan. Jadi nak kena tengok gearing, shift up, down apa semua elok tak elok kena adjust sikit. Jumpa lagi nanti, bye. Guys, so pagi ni jumpa ke 8 kot. Bawa jalan daripada hotel ke pantai. Bawa budak ni Pantai Senang ni jaranglah berombak macam ni kan. So dia angkat bendera merah memang tak pergi mandi lah. Sorry. Tapi sebelah sana Iron Kids tengah pertandingan Iron Kids. Kau weh. Nampak Iron Kids ada kat situ. Macam mana pun nak berenang. Iron Kids ni jadi ke tak jadi? Pantai merah tak boleh. Tidak dibenarkan berenang. Tengok ombak dia. Nak main buaya ni. Mana ada? Api main. Tunjuk Iron Man bukan kat sini ni. Iron Man kat tempat lain. Pagi ni kami main breakfast tu. Apa kat sana kot. Nah, waktu sana breakfast. Wajib main. Saya wajib pun. Apa? Tak wajib. Tak lah, main merasa yang menu tak ada tempat lain kan. Tapi aku ni roti jantan sebab telur 2 biji. Jantan. Roti telur jantan, telur 2 biji. Okay, nak bagi sampel yang dia tutup. So ini laluan untuk cross ke finishing line lah. Tu, hampa kalau Iron Kid hampa kena berenang sampai situ. Berapa berani ke? Yang kuning tu. Jauh. Jomlah masuk lalu situ. Tu. Kita tengok finishing line. Oh tu bang turun. Muaz. Siapa lagi? Ada orang training pak. Oh. 1,000 semalam. Ni 1,000 semalam tu hang tak dapat lah facing alert ni. Hang facing pagar belakang kayu tu. Tak ada lah. Okay guys. So depa tengah pasang. So esok ni Ash Balloon. Ini dekat finishing line. Sedut buang ke pasang bang? Buang angin lah. Iron Kids. Esok pasang lagi. Apa nampak? Station. Hampa boleh pergi tangkap gambar lah. Iron Kids champion. Kalau hampa nak pergi. So guys, dia esok kan. Inilah tempat penting lah sebenarnya. Hopefully kita akan cross dengan jayanya untuk Iron Man esok. Hampa kalau ada, hampa main tunggu tinggi kat sini ya.
And from Malaysia, Muhammad Afan Muhammad Rosli. Dia akan cakap ni, kita pun lari. Lari. Ni dah tempat habis. Lah. Lepas dah habis, dia akan keluar timing kat atas ni, tahu tak? So bila keluar timing tu, akan tahu time hang berapa. Nak dekat recovery tent ada apa? Ada ni nampak, ada aiskrim, ada ni macam-macam ada. So inilah tempat penamat dia. Okay guys, so kita hopefully esok kita sampai lah kat sini kan. Oh syok. Guys, esok mau tunggu diri kat sini tau. Podium. Itu race podium. Okay, Laju sikit. race podium. Tapi guys, okey, itu tak apa, tu satu hal. So kalau hampa nampak kat luar ni kan, kat luar ni ada track di mana untuk Ironman full ni, Ironman Malaysia ni, hang kena lari kat tepi ni. Hang akan lari kot luar. Hang belum sampai masa penamat hang, 3 kali yang kena lari kot luar. First, 2 kali kot luar. Satu lagi finishing terus lah. So this is the ni lah, the finishing line. Di laut. Nampak guys, tengok. Dia bagi rata jalan. Bukan jalan, pasyak let. Sebab apa, nanti kan orang nak lari, tapi bukan orang lari dalam. Oh sedih. Baru bayi kena ayak let kat kaki. Sedih konon. Apalah. So petugas semua tengah set up laluan. So guys, sekarang lah ni pukul 10.40, hari yang kedua lah. So hari ni hari akan diletak bicycle barang-barang kat transition. So pagi ni aku nak round sikit satu kedawang ni ataupun temonyong ni. So sebab sebelum ni aku dah cuci bicycle aku. So akhirnya kena loop lah. So aku pakai Yamaha punya gear loop. Orang kampung kan. So aku akan satu titis dekat setiap link chain ni. Sebab minyak ni dia pekat sikit. Kalau chain loop biasa dia nipis. Betul guys, sebab apa? Sebab estimate akan ada cuaca panas yang melampau dan juga akan ada ribut. Jadi bila kalau hang pakai chain loop yang bukan water resistant, bukan minyak so dia akan hilang ni aku pakai yang macam ni boleh juga tahan. So dia aku akan wrap sikit lah excess loop. Dah habis. So guys, biar dia pusing sikit. Okay, hopefully smooth. So guys, nice view.
So guys, ni jalan Teluk Baru kot nama dia. So tu JT Awana. Kalau 5 Maritim kat situ lah. Oh, climbing ni. So guys, jalan Teluk Baru. Oh kan, kalau apa perasan ada ombak apa tu kan, resort. Sat mengah weh. Weh, mengah. Aduh. Itu resort. Kalau 5 Maritim kat situ lah. Maritim show apa semua kat situ lah. JT Awana kat situ lah. Nampak nak pergi Island Hopping ni kat situ. Tu Pulau Dayang Mutum. So guys, letih lah. Mereka dah mesej pula. Meja tak angkat. Tak apalah, AJK ada kelas ke apa lah. Isnin lah aku angkat. No problem. Lagi aku settle dulu ni. Guys, very nice weather lah. Harap-harap esok cuaca pun macam ni lah. Kan gayuh kan. Sedap sikit. Dia berangin lah, tapi hang punya apa, cuaca tak panas lah. Maksud dia tak ada lah keletihan disebabkan suhu tu. Mungkin tak ada lah. So boleh enjoy sikit lah, harapnya. Tapi 180 kilo tak tahu lah. Aku mungkin speed aku mungkin 27 kot. Sampai tengok. So guys, aku dah habis aku punya sesi kayuhan. Aku dah balik kat aku punya penginapan. So report tak ada pula. Anak bini aku pergi mandi laut. Check sat. Kena buat keluar bateri check boleh ke. Nampak tu hitam habis. Santai hitam. Tapi okey lah. Sekali kita akan wipe sikit. Dan kita hantar pergi rack kan. Tapi tu aku rasa ni tak masuk HP lah. Sekejap aku check apa je guys. Ni antara yang kritikal sikit ni adalah nak load barang. Apa yang nak bawa untuk check in. Okay, Google tak payah. Aku punya nak pakai mandi tak payah. Mana plastik tu? Bag ni kau akan bawa semua. Saat ini kita akan bawa balik. Ini akan login. Cak. Okay, so ni kasut buku lah. Yang ni aku akan pakai untuk jogging. Aku akan bukan. Aku akan pakai untuk running. So 2 set aku letak dalam running bag. Pump. Ni stiker lama 317. Lepas tu helmet kena letak hari ni. Bicycle of course. Mana plastik tadi satu lah. Aku letak mana pula bicycle. Sekejap. Kami nak pergi makan dulu ni. So bicycle dua-dua tayar ada. Plastik. Mana plastik? Plastik yang ada baju untuk kayu ke baju putih. Aku punya JC yang kena bawa. Yang tu nak kena letak dekat sekejap. Aku rasa dalam ni dah letak. Yes! Ada JC dengan ada running bit. Okay, jom kita pergi bungkus. Orang nak pergi check in shopping. Sampai pula tu aku dah settle lah. Siap buka makan lah. Kita tahu apa kita nak beli. Dia ni bahaya dia ni. Dia banyak tak jatuh. Pepero. Nampak? Buat troli dah. Siap pinjam kalkulator lagi.
Milka Daim. Okay, daripada habis shopping berapa? Inilah masalah. Tengok aku relax. Aku pun shopping kot coklat. Tak sampai RM10. Settle. Ada sampai RM20. 66. Okay guys. Alamak jauhnya. Tak boleh masuk ke? Memang tak boleh masuk kat danau ni. Apa dia salah simpan? Bukan salah simpan. Okay. Salah ni guys. Sampai dah dekat danau. Aku tengok tulis ke kan. So aku sampai aku tak faham kenapa orang parking kat hujung tu. Padahal dalam tu ada ni. Banyak kat situ boleh parking. Kat sana semua boleh parking. So kita buat vlog lah. Mic number. Ha? Apa dia? Buka atau apa dia? Oh, ha. Lah, janji orang nak. Ya.
Helmet. Rakam ah. Dah rakam kot. Rakam tak main ni. Dia rakam. Ada kan? Boleh lah guys. 13.98. Faham tak ya? Next adalah bag. Mana? Hello guys. 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 Kain. Okey, helmet bubur. Sorry tau kalau guys kena berjalan saya tak main. Ikut, ikut. Jom lah. Jom. Tak, Anak nak cakap. Bye-bye. Kau tengok tu. Set for break. Break awal. Ya. Besok kedai tak ada. Dekat siap-siap. Ni tempat lama. Dulu punya ni lagi. Habis lah, tak cabut tapi kita bawa. Oh, dia satu eh. Okey okey. Stiker, balance. Aduh, itu tu. Alamak, aku kat mana rating? Tengok apa? Macam mana tahu nombor? Dah, ni lah 398 ni lah. Kami akan main tak? 1398. Dua belas ha. Kena ingat. 12. Okey. Oh, dia still ikut nombor ni ya. Oh, jauh sikit aku ke dalam. Okey, macam ni lah.
So guys, tadi aku dah beritahu abang tu, rupanya kita dekat apa special needs ones tu tak ada makanan. Tak boleh nak ambil lagi. Dia second round pun ada. So kalau kita beli boleh lah second round boleh. So macam ini je lah. Jom kita pergi. Aku bawa ni dah weh. Aku rasa aku nak ikat lah dekat bike. Aku tak mau ni. Just pause to change tent. So follow the red carpet. You see the change tents and you see the bag hooks for the blue bike gear bag. Follow the numbering. And as you're exiting, follow the green carpet out and pick up your timing chips on the way out. Set a reminder for yourself to put that timing chip on your left ankle tomorrow morning before you leave your hotel room. And remember, you do not have access to the blue bike gear bag tomorrow morning. You can set up your last minute set up at your bicycle. You want to put in the cushion and you just want to turn the bicycle around to wrap it on the seat post. All those things you can do tomorrow morning, but you will not have access to the blue bike gear bag. Okay, aku kena wrap lah. Memang aku kena wrap lah. Tak boleh ni. Aku nak kena wrap dekat biskar esok pagi. Yang ni set tayar pancit ni. Sebab tidak tak lepas. Okay. So guys, yang ni tempat kat mana hang nak letak beg yang hang akan ambil aduh, aku tak bubuh stiker dia. Stiker Sat. Stiker Sat. Guys, stiker pula. Aduh. Apa tadilah adalah 2-3 orang tadi yang member daripada YouTube kan. So hampa boleh tengok balik YouTube ni. So all the best juga untuk 70.3. So ni kita jalan balik. Guys, ni Pro Rider punya World Series ni nampak. Bicycle dia pun macam kapal terbang ni. Apa ni special punya rank lah. 1 sehingga 60. Ya, aku tadi rank nombor apa? Jadi bubuh nombor kecil tak apa. Jom. Tak boleh tadi. Mana stiker dia. So, yeah. Pakai timing chip. $13.98. Mai masuk daripada mana? Masuk belah mana? Ada esok kalau ni masuk. Masuk dekat sini. Okey. Betul. Pada sini sebab Betul. masuk kat dalam. Alright. $13.98 settle. Kata misi. Jom. Oh, harap aku tak tinggal benda lah. Marilah kita pakai timing chip.
That will be his ranking. Justin? Yes. Here you go, Justin. Thank you so much. Have a great day. Thank you very much. Welcome. I went 1398 transponder. Thanks, Lena. Muhammad Afan. Yes. Alright, thank you. So cik dah dapat. Jom, timing transponder. Jom, jalan. So basically settle lah transition 1 punya kerja. Kita akan pergi kat transition 2 untuk letak running gear bag untuk berlari pula. Swim start, swim finish. So ni lepas habis tu berenang tu. Lepas habis berenang, aku lah nak tengok lah. Sebab esok mungkin tak boleh tunjuk kan. Okay, aku turun tunjuk jap. Set. Ini nak naik. Okay, macam mana dia start? Sana aku tunjuk. Okay guys, dia akan starting dekat sini ya. Dia akan rolling start. Rolling start maksud dia lepas 5555 kat depan ni. Lepas tu hang berenang lah sampai hujung tu. Sampai dekat buoy live tu. Ini 400 meter. Itu daripada buoy tu pergi ke sana. Wah. Dekat situ 750 meter. Lepas tu daripada situ berenang sampai sini. Sampai finishing ni 800 meter kot. Tapi untuk macam untuk aku 2 kali dah kena berenang. So kena lari balik atas darat ni dan sambung berenang lagi 1 round. Tu lah. Tengok lah. Tak apa. Pantai lah. Guys, sampai dah dekat MIEC ni. Aku nak pergi hantar kasut. Tapi kan nak pakai stokin apa? Kena decide lah nak pakai stokin lah. Tak apalah, mampu je kan. Pakai je lah stokin ni. Oi, ayak jatuh. Okay, kasut spare, kasut race. Dan bag. Squat set bag. Pegang tak? Tunjuk tadi ni. So guys, dekat running punya running bag, dekat running bag. Okay, terus sekali bubus. Itu siapa ni tak ada tu? Dia nampak number kat yang ni. Ada tadi pakai nombor tadi kata. Yang besar tu, kamu jangan kata. Oh ni ada ni. Allah dah lah tak tulis lagi. Aduh. Apa dia kata? Tak tulis juga lagi. Medical information. Ya. Okay.
ada yang nak ikut. Lepas tu tak ada apa kot. Abang personal ni. Ambil saya nak ikut. Tak payah. Poster ram sebenarnya ni tak ada lah. Jom. Saya nak ikut. Bubur kasut je lah. Bubur kasut. Bubur kasut je tu. Okey. Siapa nak ikut? Jom. So guys, jom jalan. Okey, aku dah buat stiker lah. So aku nak masuk dekat shoot. So guys, 1398. Alright, thank you. Kan nanti kan aku nak tanya kat dia tau, tempat nak semayang. Sebab aku akan semayang kat sini. Aduh guys, sepatutnya dia dekat sini. Okay, tapi nanti depa akan letak. Tapi hang kena tahu lah kan, aku punya 13, so 1321 sini. Okay, aku kat ujung sana. Tapi bagus juga sebab aku punya 1398 dia macam senang nak cari dia ujung-ujung ni. Okay, so ni 1398 settle. Okay, so guys, abang ni guide aku macam mana nak cari surau. Okay. Cun. Oh, ambil sembayang. Oh, okay, cantik. Alright, so senang lah. Lepas letak basikal, inilah tempat dia. Terima kasih bang. Alright. Okay guys, kalau hampa nampak ni rack tadi. So aku guna kat sini. Nampak 1397 1398. So kena make sure. Nanti kan kita akan masuk. Oh, dia masuk dari situ je. Daripada sana. Sana masuk, terus rack kat sini. Lepas tu lari pergi dekat sana. Dah kat sini ada dah kasut kan. Boleh pakai kasut kat sini lah. Tapi aku akan pergi sana untuk solat. Belakang tu ada solat buat kapal merah. Solat. Lepas tu start balik lari kat sini. Lari untuk 42 km weh. Kayuh tadi 180. Since aku tak pernah buat full kan. Kalau 70.3 dia akan U-turn dekat sebelah airport tau. So yang ni dia akan U-turn sini, apa nampak kan? Dia akan U-turn kat sini. Alright. Jom. Bye bye. Dah, aku harap semua aku dah selesaikan lah. Dah, aku nak balik. So guys, sekarang ni aku ambil time untuk 5 km interval run. Tak santai tapi syok weh. Sebab apa, esok maybe time macam ni lah aku akan start running untuk 42 km. So this weather esok harap dia duplicate lah. Allah Ta'ala duplicate weather yang sama dengan hari ni. So sangat-sangat syok lah. Semua badan ya, harap boleh adapt dengan keadaan physical fitness yang akan mencabar dalam perlumbaan esok.
Ni bini aku kata anjing pemalas. Hidung aja dah. Nampak? Hidung kat depan ni. So kan, ni lah buat ni. Nak lari esok. Biasanya akan ramai orang tepi jalan ni. Terutama dekat depan tu ada kedai-kedai makan. So orang akan chase up gila-gila. Tadi kat airport pun, kalau lalu tengok tadi ada macam-macam sign lah. Dia kata 90% mental, 10% dia fizikal lah. Apa lebih tak. Suruh lari lah, jangan jalan lah. Macam-macam lah dia punya ni. So very interesting. Ini kita tunggu ni pun ada HIG sini. Tak payah pergi jauh-jauh kan. Sat lagi guys, aku rasa aku punya hotel dalam 1 km lagi lah. Guys, sorry lah kereta lindung pula. So ni point last. Kena U-turn kat sini. Nampak tak? Dia tulis U-turn. So U-turn untuk habiskan. Robot ni menari awal pula. Robot menari awal. Dah sampai dah hotel aku. Mai kat abang ni, show sedap. Jom mai kat ayam hangat ni semata-mata nak cari onigiri ni. Sebab onigiri ni hanya ada hari Jumaat abang ni kata. Terima RM20, 50 sen. Okay, malam ni last cari apa? Nasi goreng kan, nasi goreng. Abuan nak makan sok. Okey. Hari tu aku beli nasi goreng sini lah. So ni aku beli nasi goreng kan. Nasi goreng makcik, nasi goreng biasa lah. Nak isi perut lah pukul 4 pagi. Rancak tak ni, rancak. Tak packing ni. Kita tengok Sat. So aku dah dapat nasi goreng kampung aku. Aku beritahu kat dia, kata aku nak makan sok. Tapi sebenarnya nak makan sebelum ni lah. Sebelum ke apa? Berenang kan. Nasi goreng kampung ni dia. So guys, Sat. Apa? Nak rap. Set tube tayar pancit apa semua kan, recovery punya barang. Nak wrap dan prepare untuk letak dekat bicycle esok. Lepas tu aku pun tak boleh lupa Google dengan cap dengan race tattoo untuk letak dekat ni. So esok lah. Tapi malam ni sebelum aku tidur aku akan taping pakai tape dekat aku punya lutut. Sebab tadi aku try buat nampak macam sedap pula kan. So sambil malam ni aku tidur aku pakai hot patch dekat belakang. Maybe duk apa? Dukung baby kan. Rasa macam sengai pula. So tak mau bagi dia impact banyak, tak mau bagi rasa, kita try pakai hot patch lah tengok. Harapnya tak terasa lah esok. Hot patch pun aku bawa juga nanti. So guys, kita closing sekejap. So guys, siap. Bag ni. Sebenarnya bag ni lah aku nak bawa esok. Ni kalian ni tak ada kain-kain. Okay. So dalam ni aku akan bubur semua. Yang ni aku bubur juga. So yang ni sorry, aku tak pakai. Aku akan pakai untuk bike. So bag ni akan bike personal needs. Bag ni aku akan bubur onigiri, makanan aku, sebab dia akan ambil pada 100 km. Selepas 100 km, so mungkin aku akan bawa satu kot. Sebab apa? Aku bawa dua. Banyak orang dah bawa. So kita guys, kita penting Google. Ada tiket. Tak ada ni tak boleh berenang. Kita lengkap ni. Resti tu ni so aku suruh kau bawa. So, okay, ni baik pada aku wrap.
tu so bagi bawa ni. So dia adalah entry. So ni kita lepas ni green light. Oh, satu adalah berapa lama kan. Ada lagi guys nak bawa apa power bank dengan kabel untuk aku charge ni, sebab ini memang tak sampai tak akan dapat asal bawa power bank charge masa cycling. Dulu aku pernah buat masa simulation masa cycling aku charge. Aku dah kena ada apa plastik semua sebab aku tak bawa bag. So ni aku akan buat siap lah. Right. So guys takat tu dulu video untuk hari kedua ni. So aku ucap terima kasih banyak-banyak pada yang dah menonton episod 1 ataupun hari 1. Ini hari kedua dan tadi guys memang teruja ke aku jalan masa nak pergi ride bike tu. Adalah beberapa orang yang tengok aku, abang ni kat Facebook, abang ni kat Facebook. Saya tengok Facebook abang, saya dah subscribe. Memang simple aku tak sangka macam tu. So memang aku rasa mungkin tak ramai orang buat